Oh, dia kalau dalam gambar tu nampak macam cantik dengan dia punya horizon dia tu. Sawah dia dengan langit dia cantik. Tapi matahari memancar, panas. Kami berhari raya dekat Kedah, dekat Tokai sekarang. Nak duduk dekat depan tu ramai orang, panas pula. Jadi kita orang nak beraya dekat pondok tepi sawah. Yeah. Makan ketupat, makan laksa. Barulah berangin dekat tepi sawah ni kan. Tu belakang tu sawah. Tapi sekarang bukan musim padi lah. Dia orang dah tuai dah. Kan? Berangin baru lah, syok. Tambah pula musim-musim bulan Ramadan. Dah masuk raya ni panas kan. Kena angin macam ni, syok sikit. Tapi ni dah macam dah lama dia orang tuai ni. Kali ni beraya dekat Kedah, kena giliran beraya dekat Kedah. Jadi saya beraya dekat Felda Sungai Tiang, belah isteri saya. Lepas tu jalan ke Tokai, belah adik-beradik dia. Jadi sekarang saya dekat Tokai, Kedah. Korang tengok sini lah dekat peta kat mana Tokai. Nak cerita pun susah. Sedap tak? Sedap tak? Sedap. Tambah. Datang beraya pun bukan lalu makan sangat pun. Kalau ada buah-buah tu, tembikai ke, mangga ke, makan itu je lah kan. Tapi kalau yang selera tu makanlah ketupat ke, laksa ke kan. Semua tak tahu lah sini. Makan mangga, ketupat. Ni layan budak-budak ni. Kemana pergi entah. Budak-budak bandar. Tantah sawah ni pun tak tahu apa benda. Sofia tahu tak ni tempat apa ni? Tak tahu? Ni sawah lah. Sawah? Sawah tanam apa? Padi. Ya ke? Tanam nasi ke tanam padi? Tanam padi. Oh, dekat situ dia ada buah ni. Buah gajus. Tu. Kita makan buah. Cuba ambil buah. Tu ada buah. Tapi ni getah. Boleh makan? Kalau masak boleh lah. Yang ni dah masak tu? Tak tahu ada, tak ada buah dia. Kecil-kecil lagi. Dia bang. Dia nak buaya. Macam anak buaya. Anak buaya? Apa ni? Ni tahi lembu. Tahi lembu kering tak apa. Anak. Boleh. Abang tahi lembu. Patutlah bunyi. Sebab sana ada sarang tu. Kita cari buah gajus. Sarang. Oh, ini ada satu besar tapi tak masak lagi. Mana? Tu buah dia. Oh. Tu. Ni my favourite. Gajus. Saya suka. Tak masak lagi tu ni. Ni apa ni? Oh, yang ni masak dah. Ini masak dah. Mana? Ni. Mana? Ni. Mana? Tapi tu. Inilah. Mana boleh makan? Kau warna merah ke? Yang ni masak kuning. Oh ya. Boleh tapi hati-hati dia punya getah dia. Buang biji dia. Biji dia. Basuh dulu lah, basuh dulu. Buang biji dia tu. Boleh kita makan? Makan yang isi kuning tu. Tak boleh kita makan? Boleh makan? Tolong. Tak nak pula. Apa tahu? Itulah yang ni kekabu yang taruh dalam bantal tu. Tu yang juntai-juntai tu korang tahu buah apa? Itulah yang buat bantal korang. Tu buah apa pula? Ni kekabu. Tak tahu apa. Yang macam kapas tu. Petai lah. Buah kekabu. Yang boleh makan ni? Kalau yang putih-putih boleh makan. Jom makan. Tapi ni buat bantal lah. Apa tu? Apa tu? Warna merah. Mana? Tu. Serangga. Mana? Serangga lah. Dia serangga semalam. Masuklah bau ni. Besarnya. Tu, tepi hujung tu. Berapa kak? Tu ulat besar. Serangga. Serangga juga.
Ni boleh makan kan buah ni? Tu tanya budak. Boleh makan kan? Boleh makan eh? Gajus ni? Pernah makan? Tak pernah makan. Apalah duduk kampung tak pernah makan. Jangan lompat Dia panjat dia tak sebut. Oh. Kawan dia. Ni siapa? Kawan ke abang? Abang. Ni abang dia? Tak. Abang dia. Kawan? Ping nak tu. Oh, terror lah dia orang ni. Ada botak. Aduh, sakit. Mana? Memang rumah kat sini ke? Ke rumah kat mana? Ini rumah kan? Ni rumah kat Penang. Rumah kat Penang. Ni rumah sini. Nah. So angin best Sekarang nak suruh baba makan. Jom. Jom naik. Kita nampak. Raya kali ni tak ada lagi konten untuk YouTube nak buat YouTube pun dah malas lah sekarang ni. Buat pun pendek-pendek lah. Kalau ada lah. Kalau tak ada lah. Memang best kan beraya kat tepi sawah kan. Ramai dah orang nak OOTD Oh, siapa yang takbir ni? Kamu Tak. Tak. Oh, pandai takbir? Pandai takbir raya tadi? Dengan ni tadi? Rumah ni kan nak belakang Syafiq. Sampai ke atas pokok. Okay, buat ucapan hari raya. Buat ucapan hari raya. Selamat Hari Raya. Lagi? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Itu azan maghrib ke? Takbir raya. Layan budak-budak Dia nampak biasa macam ni, tapi kalau dalam gambar nampak cantik. Dia kalau dalam gambar tu nampak macam cantik dengan dia punya horizon dia. Sawah dia dengan langit dia cantik. Tapi matahari memancar, panas. Okeylah. Jumpa lagi di lain video. Bye bye.